Assalamualaikum guys, welcome back. Rex Tan. Hanya dengan satu soalan daripada dia, terus isu ni jadi isu nasional dan waktu isu ni naik, ramai yang perhati. Apa agaknya respon dari Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Fahmi Fadzil sebab macam senyap je. Jangan lupa saksikan filem Pemuja yang kini sedang ditayangkan di Pawagam. Kamu mesti tak ingat saya. Pak Herman. Jangan risau, akhirnya bila kata dah lama jugalah kita duk tunggu-tunggu kan, kita dapat juga update dari Menteri MCMC ni yang mana wartawan adalah duk tanya pasal isu Rex Tan ni dan ini apa yang Datuk Fahmi Fadzil jawab. Dalam kes Rex Tan, dia bukan terbitan syarikat media tapi adalah rakaman yang dibuat oleh orang awam dan disebarluaskan. Jadi dia sebenarnya adalah bukan isu berkait Akta Komunikasi dan Multimedia, tapi dia adalah rakaman yang dibuat oleh orang awam terhadap soalan yang ditanya oleh wartawan dalam konteks itu. Jadi itu saya lihat sama ada, dan saya teliti, orang yang memuat naik kandungan itu meletakkan perkataan yang pihak FMT juga mengaku kepada saya dalam perbincangan. Wartawan itu tidak bertanya soalan itu, tapi video telah dimuat naik dan diberi gambaran yang lebih. Jadi di situ saya nampak mereka yang menyebarkan kandungan untuk mengapikan sentimen juga tidak boleh terlepas daripada siasatan daripada pihak berkuasa. Dalam kes Sungguh berhati-hati Datuk Fahmi Fadzil bercakap. Memang sesuai lah dia dilantik sebagai jurucakap untuk kerajaan Madani. Aku tengok ramai juga yang kurang setuju dengan apa yang Datuk Fahmi Fadzil cakap. Antara yang aku baca, diorang cakap macam ni. Kes DJ Era pun sama juga. Orang rakam, lepas tu orang lain edit. Okay, so kalau ikutkan kes Era, yang upload video tu masih lagi akaun rasmi Era. So that's why Era yang kena menjawab. Walaupun at the end, aku sendiri pun aku tak setuju dengan tuduhan yang Era kena. Sebab jelas yang perbuatan 3 pagi Era ni bukan merujuk kepada sebarang ritual keagamaan, tapi lebih kepada apa yang trendy viral waktu tu. Ada lagi soalan duk tanya, kalau Rex Tan tak bercakap, kenapa bos wartawan tu ambil tindakan pada Rex Tan tu? So asasnya benda ni untuk aku agree lah, sebab ikutkan statement dari FMT sendiri, diorang sendiri dah pun ambil tindakan tata tertib dekat Rex Tan. Diorang sendiri pun tak setuju dengan apa yang Rex Tan cakap ataupun apa yang Rex Tan tanya. Habis tu kalau kata Rex Tan tak cakap, FMT tak setuju apa, betul tak? Yang ketiga, kalau dia tak salah, kenapa dia minta maaf dan letak jawatan? Rex Tan lah. Manakala syarikat dah pergi minta maaf. Betul, kalau kata dia yakinlah dia tak salah kan, kenapa sampai nak kena letak jawatan? Kenapa nak sampai kena minta maaf? Cakap je lah, saya difitnah. Something like that, betul tak? Cuma to be fair, memandangkan aku ada follow lah isu ni kan, aku rasa mungkin aku faham apa yang disampaikan menteri dekat dalam statement dia. Pertamanya, masa menteri cakap macam ni. dalam kes Rex Tan, dia bukan terbitan syarikat media tapi adalah rakaman yang dibuat oleh orang awam dan disebarluaskan. Jadi dia sebenarnya adalah bukan isu berkait Akta Komunikasi dan Multimedia, tapi dia adalah rakaman yang dibuat oleh orang awam terhadap soalan yang ditanya oleh wartawan dalam konteks itu. Maksudnya sekarang ni berbeza dengan kes Era, berbeza dengan kes Haris Iskandar. Soalan tu bukan diupload oleh FMT ataupun Rex Tan sendiri, tapi sebaliknya dari entiti yang berlainan. That's why FMT tak dikenakan tindakan. Cuma sebab video ni eventually tetap diupload juga ke media sosial. Jadi, aku yakin masih lagi dalam bidang kuasa MCMC. Which aku yakin MCMC tetap main peranan dari perspektif kenapa soalan tu diupload oleh pemilik asal video tu. Kenapa tak dibuang? Apa niat tukang upload? Well, itu based on apa yang aku nampak lah. Kalau kata aku salah, maafkan aku. Ini pemahaman aku. Dan saya teliti, orang yang memuat naik kandungan itu meletakkan perkataan yang pihak FMT juga mengaku kepada saya dalam perbincangan.
wartawan itu tidak bertanya soalan itu. Tapi video telah dimuat naik dan diberi gambaran yang lebih. Jadi di situ saya nampak mereka yang menyebarkan kandungan untuk mengapikan sentimen juga tidak boleh terlepas daripada siasatan daripada pihak berkuasa. So bila Datuk Fahmi Fazil kata yang upload tu pun tak terlepas dari tindakan undang-undang, so maksudnya pada aku tindakan undang-undang tu ialah kena siasat lah apa tujuan kenapa dia upload video tu kan dekat dalam social media benda semua. Okey, untuk yang ni pula, bahagian ni aku rasa maksud menteri berkait dengan perkataan APT. Sebab dekat statement FMT sendiri pun dia bertegas yang Rextan ni tak guna perkataan APT tu, tapi perkataan tu disebut oleh Mr. George Galloway. So mungkinlah ada yang sensasikan perkataan tu kononnya macam kata si Rex ni yang cakap, si Rextan ni yang sebut. Untuk benda tu memang betul. Perkataan tu secara spesifiknya memang bukan Rextan yang cakap. Cuma kita kenal Isdegil. Kita kenal apa yang berlaku dekat Palestin. Jadinya kita faham perkataan APT tu memang selalu associate dengan Isdegil. Ya. Jadi mungkin sebab tu Mr. Galloway dia tak tahan diri dia daripada sebut perkataan APT. Kita pula rakyat Malaysia ni marah sebab soalan tu. Yang mana soalan tu langsung tak mencerminkan Malaysia langsung pun sampai Mr. Galloway sendiri pun duk cakap. Comparison that you make is, I think you'll agree on reflection, a grotesque comparative to the society we're talking about this evening is, I think, unfortunate and a little bit embarrassing. Overall, aku yakin lah isu Rextan ni bukan isu yang dibuat-buat. Statement Menteri SKMM ni pun bukan statement yang duk cover-cover semua, tapi lebih menjurus ke specific point ataupun specific factor. Mungkin kalau kata menteri lain yang kita tanya, dia punya jawapan untuk isu ni mungkin akan bagi kita input yang lebih tepat ataupun mungkin berlainan. Sebab apa? Sebab job scope, sebab diorang punya kementerian diorang handle benda yang berbeza. Cuma yang penting sekarang ni, PDRM dah pun siasat pasal isu ni, 3 section berbeza pun dah melekat. So pada aku biarlah pihak berkuasa yang siasat dulu pasal hal ni. But at the end of the day, aku yakin pemahaman kita dekat soalan Rextan ni tak salah. Memang soalan dia tu meminta, betul tak? Betul. Dan akhir kata pepantun, layar putih nampak suci. Kotor belakang, siapa peduli? Pusing sana, pusing sini. Kasih ketua, sengih sendiri. Dan kalau korang suka konten dari dalam channel ni, please consider to subscribe guys. So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Ini antara kipas ataupun portable fans yang aku memang suka gila. Aku selalu bawa merata-rata dan aku memang selalu pakai sebabnya bukan setakat dia ada fungsi kipas saja, tapi dia ada fungsi mini aircon lah. Sebabnya dekat bahagian depan dia ni, dia diperbuat daripada besi. Jadinya dia ada cooling system yang akan buatkan besi dia ni rasa sejuk. Jadinya bila kata kipas ni dia berputar, makanya dia akan bawa angin sejuk terus pergi ke wajah kita ataupun kulit kita ataupun kat mana-mana lah yang kita tala. Harga dia sangat murah, siap ada phone stand lagi, dan kalau kata korang nak bawa merata pun jangan risau sebab dia ada strap. So korang boleh bawa pergi merata-rata, dia ringan je, dia tak berat, dan bila kata kita pegang pun memang sedap. Kalau kata korang nak beli, korang boleh tengok link dekat produk link lah. Dan just for your info lah, ini ialah produk yang terlaris lah. Bila kata sebelum ni pun aku pernah promote juga, dan memang ramai yang beli and ramai yang puas hati.